Pagi dalam Ringan Channel. Hai Ayah. Hari tu kemudian Ayah nak jalan-jalan naik motor. Okey, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel. Hari tu kami update dengan Mbak Ayah jalan. Okey. Tapi sebelum kami jalan dah, kami nak kita nangga. Apa yang kami dengan apa yang perlulah sebelum kita jalan. Okey. Apa yang perlu ada yang senang dipakai oleh Nia. Untuk safety-nya, okey. Jom. Kita dapat tangga. Tu, Penny-nya Ubong. Umur baru 5 tahun. Jadi kami siapa confident duduk belakangnya. Jadi kita ada safety. Terus sekali kita ada helmetnya. Tu kakak kami beli. Tu yang penting tu. Kakak kami beli stok kat Shopee kalau Lazada hanya beli. Jadi tali tu pula panjang. Tali tu akan belit kat badan kami, sambung kat situ. Sambung kat situ. Jadi kita nak ada anak kecil, nak ngombak anak kecil berjalan ke motor, bagus tak beli tu. Okey, tu keselamatan lah. Okey. Lama dah pakai darinya umur 4 tahun, 3 tahun dah kan kakak ni beli. Okey. Yang pusing kita sayang. Ada tak? Ya nah. Untuk safety-nya. Kita ada kunci juga. Untuk kunci. Okey. Jadi nak jalan lagi tu, jangan buat nak jalan pergi gini yang. Pergi Lambir. Pergi Lambir jauh. Jauh jadi kira ada 20 km, 12 km dari rumah. Okey, yang budak akan jalan lah. Naik motor Nia, atau motor Nia tu katanya. Okey. Bah. Ya, jalan ni dua. Okey okey. Bah, jom ya. Video. Jaga. Okey. Tolong. 1 2 3. Ya, pakai. Tahan ke? Okey. Tu ya, semangat. Semangat. Okey, tu kita pasang lah. Okey, macam mana tadi? Tadi sikit. Ni sikit ya. Akan masuk ke situ. Okey, jadi dia berkunci. Jadi ini akan lekat badan kita lah. Jangan ngantuk ke apa kah, jangan guguk kah. Ini akan tersangkut ke badan kita. Okey. Jadi kena nak jalan dok. Bah, pergi Lambir. Bah, bye. Ini video kah? Okey, bye. Kita juga kalah kita dengan Okey, kita dah lalu kampung Lambir. Kita dah sampai ke penjara. Untuk penjara Lambir tu kawan. Untuk penjara Lambir lah. Okey. 9 kelak kita akan keluar ke jalan besar. Kami siapkan merekod ke jalan besar, bahaya, banyak kereta. Jadi untuk penjara Lambir. Untuk penjara Lambir. Oh, lampu. Okey. Kami akan merekod lah kelak kat jalan besar nun. Masuk ke tempat tungku baru kami merekod balik kelak. Okey, selamat lagi sampai jalan besar. Cuaca masih gelap. Ya, kini tu ada tok. Beli kuih kah? Ya.
Ini tu Datuk, mana lo? Beli kuih di ni. Nak mangku. Okey lah. Yang akan mangku apa? Begitu mendak lah, okey. Bagus sampai jelas selesai. Didi nak ada rekod. Kita tutup handphone. Sampai bak sama tungku betul rekod lagi, okey? Apa-apa. Lagi kawan. Stop recording. Sampai jalan besar. Okey, dah masuk tengah tungku. Si pagi si hujan. Ya. Ini tu ah, mulai kah? Ini tu ah. Ada beli kue? Hah? Beli? Okey. Nah, di depan tungku cari kue. Selesai beli kue dengan beli ayam goreng. Ayam goreng offer RM5. 5 biji 10 ringgit. 5 pieces RM10 untuk beli kuih tak. Dekat dengan 7 Day teman tungku. 5 pieces RM10 ayam goreng. Okey. Okey ah. Dah? Mulai? Alright, jom. Sampai. Okay, Nania sampai ke rumah dah. Okay ah, best. Best kah? Peluh-peluh, ya panas hari. Okay, dah. Dah beli manok, dah beli kuih. Okay kawan, selesai dah. Ya tak sampai madah dekat 20 km je aku sini. Okay, puas hati lah. Janjinya puas hati, janjinya happy, kita pun suka. Kan? Elak ya, okay? Okay kawan, sampai jumpa lagi dengan channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kawan. Bye. Peace lah.